Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil sekali lagi menekankan keperluan pelaksanaan had umur 16 tahun untuk penggunaan media sosial bagi melindungi golongan kanak-kanak dan remaja daripada risiko dieksploitasi atau didedahkan dengan perkara yang tidak patut dalam talian. Berkongsi insiden seorang murid seawal usia 10 tahun meminta gambar tidak senonoh daripada gurunya menerusi WhatsApp, Fahmi berkata hal itu adalah antara contoh jelas yang menunjukkan keperluan sekatan media sosial bagi golongan muda. Beliau berkata kejadian itu dimaklumkan sendiri oleh guru dari Kuala Lumpur yang mengadu bahawa murid tahun 4-nya telah menghantar mesej menerusi aplikasi pemesejan itu. Beliau berkata demikian pada siaran media selepas merasmikan majlis penutupan Karnival Mega Kempen Internet Selamat 2025 di Pusat Pameran dan Konvensyen IOI City Mall di Putrajaya pada 6 Disember. Ada seorang cikgu, saya tak pasti bagaimana dia dapat nombor telefon saya, tapi dia berhubung dengan saya dan dia mengadu anak murid dia telah menghantar mesej kepada dia meminta gambar yang tidak sesuai daripada cikgu itu. Dan pelajar itu adalah pelajar tahun 4. Jadi definitely bawah usia 16 tahun. WhatsApp sendiri mengenakan sekatan. Dia tidak membenarkan kanak-kanak bawah usia 16 tahun daripada menggunakan WhatsApp. Jadi persoalannya kenapa WhatsApp, perkara itu boleh berlakulah dalam WhatsApp. Jadi pada waktu ini kita akan, itu adalah salah satu contoh. Ada banyak contoh, tapi itu salah satu contoh yang sangat dekat dengan saya kerana berlaku kepada saya. Persoalan yang dibangkitkan oleh cikgu itu. Tapi kita berharap isu seperti ini dapat diatasi dengan sekatan yang boleh dikenakan kepada platform media sosial dan sistem pemesejan internet messaging systems seperti WhatsApp.